Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan sekalian. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Jadi kali ini saya nak buat review satu kad grafik yang sangat menarik. Nah, ni tuan-tuan dan puan sekalian. Ini bukan sekadar GPU gaming yang biasa. Ini adalah Asus Radeon AI Pro R9700, sebuah GPU ataupun Graphics Processing Unit daripada AMD yang datang sekali dengan 32GB video RAM ataupun VRAM. Dan benda ni dibuat khusus untuk workload AI dekat komputer anda sendiri. Okey, seperti mana yang anda semua sudah sedia maklum bila kita bercakap tentang local AI, maksudnya nak run AI itu sendiri biasanya pilihan yang paling popular adalah NVIDIA. Sebab apa? Sebab ekosistem CUDA tu, yang Compute Unified Device Architecture, CUDA tu kan, dia memang dah lama secara mudahnya dah matang. Jadi kalau anda tengok banyak software AI ni dia memang dibuat untuk CUDA tu sendiri. Macam contohnya anda tengok tutorial pun saya boleh kata dekat anda kebanyakan tutorial majoriti menggunakan NVIDIA sebagai dia punya rujukan utama dia. Okey, tapi kali ni AMD dia datang dengan satu benda yang lagi serius. Jadi Asus Radeon AI Pro 9700 ni dia bukan sekadar nak bersaing daripada segi specification. Jadi benda ni saya nampak dia cuba nak jawab satu soalan yang lagi besar. Soalan tu apa dia? Bolehkah GPU AMD ni menjadi pilihan yang praktikal untuk nak run local AI? Okey, jadi video kali ini saya akan kongsikan pengalaman saya real user experience menggunakan kad ni untuk nak buat macam-macam. Contohnya nak buat large language model nak buat inference nak buat fine tuning. Cakap fine tuning tu kebetulan duduk dekat belakang. Sebab saya ada dua benda ni. Satu lagi duduk berjalan dekat bawah meja tu ni, saya duduk pegang duduk tunjuk kat anda tau. Okey, apa lagi yang saya buat? Saya gunakan untuk buat image generation, video generation. Dan dalam masa yang sama saya pun guna untuk nak buat coding pakai LLM. Jadi kalau anda seorang vibe coder ataupun anda dah tahu kan trend sekarang vibe coding, kita nak run coding punya model tu secara lokal, jadi kita boleh pakai, tak payah risau pasal token. Okey, dan saya juga akan tunjukkanlah dekat anda apabila anda beli benda ni, perbezaan anda guna kad ni contohnya dalam operating system yang berbeza. Seperti mana kan? Macam contoh kan, saya duk pakai apa? Saya pakai Ubuntu. Lepas tu saya cuba guna benda ni dalam WSL2. Okey, kalau anda tak tahu WSL2 tu apa dia, itu adalah Windows Subsystem for Linux 2. Dan saya cuba guna benda ni dalam native Windows. Maksudnya memang pakai dalam Windows tu sendiri. Okey, jadi kalau anda tanya saya pada awal video ni, saya akan cakap dekat anda satu benda. Jawapan ringkas saya adalah, ini adalah satu GPU AMD yang paling menarik setakat ini kalau anda nak run local AI. Okey, tapi macam biasa, ada beberapa perkara penting yang anda perlu tahulah sebelum anda nak beli GPU ni. Okey, mari saya cerita sikit dulu dekat anda pasal kad ni Jadi Asus Radeon AI Pro R9700 ni dia adalah kad grafik workstation berdasarkan AMD RDNA 4 dalam keluarga Navi 48. Jadi grafik kad ni dia datang dengan 32GB GDDR6 memory. Okey, bagi yang tak tahu RDNA 4 tu itu adalah arkitektur terbaru daripada AMD. Lepas tu satu lagi benda anda nampak kan dia duk tulis AI Pro semua tu kan. AI Pro tu semua dia bukan nak kata macam branding kosong kita nak tampal tau. Dia ada sebab dia. Kenapa Fokus utama kad ni dia memang clear. Jadi benda ni disasarkan kepada pengguna yang nak run workload AI secara lokal. Saya akan tekankan dekat sini tuan-tuan dan puan sekalian, anda tak beli benda ni untuk nak main game. Ya, anda boleh gunakan benda ni untuk main game. Saya dah try dia pun ada dalam demo dan sebagainya kan. Tapi benda ni memang tidak didesain untuk nak main game. Dia didesain untuk AI workload. Okey, AI workload yang lokal tu benda apa? Macam saya kata tadi sama ada nak buat LLM ke, nak buat image generation, video generation, nak buat fine tuning ke, nak buat coding assistant. Semua benda tu. Okey, tu satu Alright. Jadi, apa yang buat kad ni jadi sangat menarik adalah gabungan 3 benda. Saya dah rumuskan 3 benda tu tau. Okey, yang first kali. Paling penting kad ni dia ada 32GB VRAM. Jadi, ini adalah sangat penting kalau anda nak run AI model yang besar. Tu yang first. Kalau anda tahu VRAM yang size tu pun itu satu, yang paling penting. Yang kedua, benda ni dia menggunakan arkitektur RDNA 4 yang lagi baru. Tu yang kedua. Lepas tu yang ketiga dan yang paling penting sekali. Kad ni dia disokong dengan satu benda yang dipanggil sebagai ROCm ataupun saya sebutlah ROCm kan. Sebenarnya dia adalah ROCm. ROCm tu benda apa? Radeon Open Compute.
Jadi version masa saya tengah buat video ni dia adalah version 7.2. Jadi benda tu dia datang dengan native support untuk GFX 1201. Okey. Kenapa yang point nombor 3 tu penting? Okey, saat lagi saya akan cerita dengan lebih lanjut dalam bahagian yang ROCM ataupun ROCM tu. Sekarang, mari saya bincangkan kenapa GPU ni yang saya duk pegang ni adalah penting untuk local AI. Okey, saya buat bagi pengenalan sikit nah. Bagi yang tak tahu nah, local AI ni maksudnya kita run model-model AI dalam komputer kita sendiri tanpa perlu nak bergantung kepada apa-apa servis cloud. Tak kisahlah Google ke Amazon ke OpenAI ke Claude ke apa ke, tak kisah. Itu semua tak penting. Okey, contohnya macam mana? Kita boleh run model, contohnya macam Llama ke QN ke DeepSeek ke Mistral ke benda-benda macam tu. Semua model pendek kata apa saja model yang open source dalam komputer kita sendiri. Okey, jadi kelebihan local AI ni ada banyak tau, ada banyak. Saya cerita kat anda nah. Contohnya yang first kali. First kali dan antara yang paling penting adalah privacy. Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua nah, anda ada kawalan sepenuhnya terhadap data anda. Itu yang kedua. Yang ketiga pula, yang ni antara benda yang paling penting. Long term cost ataupun kos jangka panjang. Ya, anda nak beli benda ni tak murah. Benda ni dekat lebih kurang dalam 6 ke 7 ribu. Tapi kalau anda kira-kira balik, dia punya long term cost tu adalah lebih mudah. Sebab apa? Kalau anda memang banyak menggunakan local AI nah, kalau tak payah kata local AI, kalau anda memang banyak guna AI, bila anda ada local AI, benda tu adalah jauh lagi menjimatkan anda. Contoh paling mudah, kalau anda duk pakai AI memang benda-benda yang menggunakan API, tak kisahlah daripada Anthropic ke, daripada Gemini ke, daripada OpenAI ke, tak kisahlah apa kan. Benda tu kalau anda duk pakai selalu, dia boleh pergi daripada berpuluh ringgit sampai beratus ringgit, malah sampai beribu dan berpuluh ribu. Tidak mustahil. Dan memang jadi pun. Jadi sebab tu kalau anda dah spend banyak sangat, memang logik untuk anda untuk cari local AI. Tapi dia ada pro, dia ada con dia lah. Okey. Jadi contoh kan saya boleh cerita dekat anda. Katakanlah untuk developer ataupun macam researcher ataupun macam content creator lah, tak kisah, ataupun even company yang kecil ke apa ke. Local AI ni dia memang sangat-sangat berguna. Okey, tapi masalah utama dia adalah bila kita nak run AI tu dalam komputer kita sendiri, antara isu yang paling besar adalah kita punya hardware. Dan bila kita cakap pasal hardware tu, benda yang paling dahsyat lah adalah VRAM. Okey, jadi cerita dia macam ni nah. Model AI yang kecil-kecil, saya cerita yang kecil-kecil umum-umum. Contohnya yang macam parameter dia 3 bilion ke ataupun 7 bilion ke. Yang tu memang boleh run dekat GPU biasa. Anda run dalam MacBook biasa ke atau dalam MacBook Air ke apa ke, dia boleh run, tak ada masalah tau. Tapi bila anda nak run model yang lagi besar sikit, contoh yang macam 14 bilion ataupun yang 30 bilion ataupun yang 32 bilion ke apa kan, VRAM punya size tu, saya cakap dekat anda, dia memang sangat-sangat penting. Kalau VRAM tu tak cukup, okey, kenapa ni saya nak cerita kat anda. Kalau VRAM tu tak cukup, sebahagian daripada model tu yang tengah buat kerja tu, dia akan dipindahkan kepada RAM komputer tu sendiri. Dia ada beza nah, VRAM duduk dalam ni, RAM tu duduk dalam komputer yang stick RAM tu. Dan dalam masa yang sama, kalau yang tu pun tak boleh, dia akan tolak pi ke CPU. Jadi apabila benda tu ditolak kepada RAM dan juga CPU, performance dia akan jatuh dengan amat mendadak. Dia bukan turun 5-6% tau. Dia turun signifikan, gila-gila turun. Jadi disebabkan itulah 32GB VRAM pada Asus AI Pro R9700 ni, dia adalah sangat menarik. Sebab dengan 32GB VRAM tu, kita boleh run model yang lebih besar dan benda tu boleh run terus dalam GPU ni. Tu cerita dia tau. Jadi kenapa saya kata macam tu? Sebab bila anda boleh buat benda-benda macam tu, anda punya user experience ataupun kita panggil sebagai pengalaman kita lah duk run AI lokal tu akan jadi lebih lancar, lebih responsif dan lebih praktikal untuk kerja harian. Lebih lancar tu apa dia? Anda akan faham bila anda tengah duk buat benda, kalau benda tu dia slow dan sebagainya, anda nak tunggu dia keluar tu lambat tu satu. Anda nak buat kerja-kerja macam ni, masa tu berbeza di antara beberapa minit sampai kepada beberapa jam. Itu perbezaan dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, kita masuk kepada bahagian spesifikasi ataupun dia punya hardware specification. Jadi Asus Radeon AI Pro R9700 ni, macam saya kata tadi, dia berasaskan RDNA 4 dalam keluarga Navi 48. Lepas tu kad ni dia datang dengan device ID GFX 1201. Jadi kalau anda duk terfikir kenapa saya ulang device ID GFX 1201 tu, benda tu penting kalau anda nak buat benda-benda macam ni. Anda akan faham kalau anda duk buat benda tu. Kenapa penting saya duk sebut device ID GFX 1201.
Okey, daripada segi specification, kad ni dia ada 64 compute units dan dia ada 4096 shader processors. Lepas tu untuk memori dia, macam yang saya dah cakap dalam video ni berjuta kali, dia datang dengan 32GB GDDR6. Okey, lepas tu satu benda lagi yang mungkin anda nak tahu, dia punya TBP ataupun total board power ni, dia punya tu adalah lebih kurang dalam 300 watt. Kenapa benda tu penting? Untuk anda nak tahu supaya anda menggunakan PSU ataupun power supply yang sesuai untuk nak run benda-benda macam ni. Okey, lepas tu kalau anda tengok design macam ni dia punya cooler design ni, dia menggunakan blower yang style 2 slot. Itu design dia tau. Okey, bagi yang tak tahu, blower cooler tu maksud dia, kad ni dia design untuk tarik udara sejuk ke atas ni lubang ni, lepas tu dia tolak udara panas tu keluar daripada casing. Lepas tu macam saya tunjuk dekat anda, nampak saya duk pegang ni macam senang Walaupun dia nampak compact macam ni, ini adalah 2 slot. Anda memerlukan 2 slot. Okey. Kalau anda dah biasa dengan katakanlah GPU yang gaming kan, mesti anda nampak dia punya cooler tu kan gila-gila, yang jenis ada kipas sampai 3 lah apalah kan. Sebab yang tu nampak dahsyat lah kan. Kalau anda tengok macam ni, dia nampak macam alah tak berapa nak menarik. Tapi sebab dia ada sebab tau. GPU gaming tu dia ada lain, benda lain cerita dia. Cooler macam ni dia design supaya untuk nak buat benda ni jadi lagi sengap. Dan dalam masa yang sama supaya anda boleh run beberapa GPU serentak. Maksudnya anda boleh pasang 2-3 serentak tau. Okey. So satu cerita saya nak cerita kat anda. Bila anda duk pakai benda ni dalam workstation kan, blower cooler ni dia ada kelebihan dia sendiri. Contohnya kan, bila anda duk buat AI workload anda tu, dia kadang-kadang, dia bukan nak kata benda tu run 1-2 jam tau. Dia kadang-kadang benda tu anda kena tinggal sehari, 2 hari, memang sangat lama. Contohnya bila saya buat fine tuning macam ni, dia bukan makan sejam, kadang-kadang 9 jam lah apalah, ikut benda yang anda buat. Jadi haba tu memang anda nak kena keluarkan daripada anda punya casing tu dengan baik. Lebih-lebih lagi, saya ulang dekat sini kalau anda nak run beberapa GPU dalam sistem tu. Jadi dia punya blower cooler ni memang ada kegunaan dia yang tersendiri lah untuk nak elakkan udara panas tu duk berkumpul dalam casing. Okey. Jadi macam saya kata tadi, Asus Radeon AI Pro R9700 ni, dia juga boleh digunakan dalam konfigurasi multi GPU. Bukan kata 2, 3, 4, tak kisah letaklah berapa banyak pun. Bergantung kepada motherboard yang anda pakai, casing yang anda gunakan dan juga PSU ataupun power supply unit anda tu. PSU tu adalah sangat penting tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, jadi dan yang nak nampak memang jelas dekat sini, kad ni dia punya fokus adalah kepada workstation dan AI workload. Ini bukan kad grafik yang kita nak kata macam untuk gaming semata-mata. Untuk nak buat review GPU ni, sistem yang saya gunakan tu, dia punya CPU tu adalah Intel Core Ultra 7 265K. Lepas tu dia punya RAM adalah 46GB DDR5. Okey, jadi RAM tu dia pakai 2 keping yang 24GB DDR5 8200 tu lah. Jadi dia punya kelajuan tu di jalan dalam 6400 mt per second tu. Okey, dia punya motherboard tu saya gunakan Asus TUF Z890 Pro Wi-Fi. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian kalau nak tanya grafik card, saya tanyalah, saya pakai grafik card ni lah kan. Untuk operating system, saya gunakan 2 yang utama. Saya gunakan 2. Yang first kali saya gunakan Ubuntu 24.04.4 LTS. Masa saya tengah duk buat yang kata orang kata apa video ni tau. Lepas tu itu adalah saya punya main platform. Dia punya kernel tu adalah 6.17 dan dia punya AMD GPU driver tu masa saya tengah duk buat testing ni adalah 6.18. Okey, dan dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya test juga benda yang sama ni, semua setup yang sama tu dalam Windows 11 Pro. Jadi kenapa saya buat macam tu? Untuk nak tengok perbezaan dia punya experience dalam Linux dan juga dalam WSL2 dan juga dalam native Windows tu sendiri. Saya test 3. Okey. Jadi software stack yang paling penting dalam review ni, macam yang saya dah cerita pada awal video tadi, adalah ROCm 7.2. Dia datang sekali dengan PyTorch 2.9.1. Yang itu kan. Okay, number ni semua saya cerita masa saya tengah buat recording ni. Alright. Untuk yang LLM inference pula, saya gunakan Llama CPP build 8030. Benda tu dah dikompile dengan HIP backend semua tu lah untuk GFX 1201 ni.
Tadi saya dah cerita dekat anda pasal spek, pasal OS dan sebagainya kan. Berarti sekarang ni saya akan cerita pula dekat anda dia punya actual performance untuk nak buat LLM inference. Jadi untuk bahagian ni saya akan gunakan beberapa AI model yang mempunyai parameter size yang berbeza untuk nak tunjuk dekat anda kelajuan dia. Dalam bahasa mudah kelajuan dia lah. Okey, jadi apa yang saya gunakan adalah first kali saya gunakan lama CPP build 8030 masa saya tengah record video ni lah. Jadi benda tu dikompas sekali dengan HIP backend semua. Lepas tu saya run dia punya benchmark ni dalam Ubuntu 24.04 sekali dengan ROCm yang 7.2 tu. Okey, ini saya cerita dekat anda sikit lah setting yang saya pakai. Setting saya tu, saya set NGL tu 99 untuk full GPU offload. Lepas tu flash attention saya enablekan. Lepas tu dia punya batch size tu adalah 2048. Lepas tu untuk setiap testing yang saya tu run, macam anda nampak kat belakang ni, saya buat 3 kali setiap test. Okey. Jadi, dia punya AI model tu saya ambil daripada satu keluarga yang sama, iaitu yang keluarga Qwen. Kalau anda tahu kan, dia sebenarnya secara sebutan dia adalah QN. Lebih kurang macam tu lah kot. So, QN 2.5. Jadi, yang membezakan dia adalah daripada segi dia punya parameter size. Okay, saya start yang first kali, yang paling kecil. Jadi, saya gunakan yang QN 2.5, 3 billion, Q4KM. Jadi, anda boleh tengok dekat sini lah. Dia punya prompt processing tu boleh sampai 8,000 lebih token per second. 8,000 lebih prompt processing. Dia punya token generation tu pula boleh pi sampai 140 lebih token per second. Okey, itu yang 3 bilion. Saya pergi pula yang atas sikit, 7 bilion. Masih lagi QN 2.5, 7 bilion, Q4KM. Prompt processing dia boleh pi sampai 4,000 token per second. Prompt processing lah. Prompt dia punya, prompt pula. Dia punya token generation tu dia boleh sampai 100 lebih token per second. Okey. Seterusnya, saya pergi yang 14 bilion. 14 bilion, dia punya prompt processing boleh pergi sampai 2,000 lebih token per second. Lepas tu, generation tu boleh pergi sampai 55 token per second macam tu. Lepas tu, saya pergi yang paling tinggi lah. Iaitu adalah 32 bilion. Masih lagi Q4KM. Dia punya prompt processing tu boleh pergi sampai 901 token per second. Dan dia punya token generation tu boleh pergi sampai 26 lebih token per second macam tu. Okey, lepas tu saya test jugalah. Contohnya saya test dengan benda lain. Macam ada QN3 pada waktu tu kan. QN3 kode yang 30 bilion yang A3B instruct tu. Saya tak sekali dalam ujian ni kan. Jadi saya tengok lah. Dia punya token generation tu boleh pi sampai 113 lebih macam tu lah. Pendek kata 100 lebih token per second. Tapi nanti saya akan cerita dekat anda lah lebih lanjut pasal yang kata coding LLM tu. Saya nak cakap benda lain sekarang ni lah. Daripada number-number yang saya duk cerita dekat anda tadi lah. Ada beberapa benda yang sangat menarik. Okay, first kali. Prompt processing untuk model 3 bilion tu, kalau anda tanya saya laju tahap gila. 8,000 token per second tu adalah sangat tinggi untuk workload benda-benda macam katakanlah anda nak buat RAG ke apa ke, benda tu memang sangat tinggi. Okey, kalau anda tak tahu RAG tu apa dia, RAG tu adalah Retrieval Augmented Generation. Okey, kalau anda tak tahu, sistem dalam RAG ni, biasanya sistem tu dia nak kena baca dokumen ke ataupun dia nak kena proses konteks yang sangat panjang sebelum dia boleh menjawab soalan. Jadi kalau prompt processing tu laju, anda akan rasa sistem tu secara keseluruhan memang laju betul. Okey, lepas tu yang kedua. Token generation untuk model yang 3 bilion tu pun memang laju tahap hardcore. 100 lebih token per second tu saya rasa, kalau anda tanya user experience lah, bila anda duk type, dia punya interactivity tu kan, memang sangat lancar. Memang lancar. Lebih laju daripada lancar daripada ChatGPT tau. Dengan pendek kata panjangnya, kalau jawapan anda tulis tu anda duk type kan. Anda type benda, anda tanya soalan gila-gila, benda tu keluar, piap, anda tekan enter, keluar. Itu kelajuan dia. Okey, lepas tu, yang ketiga saya nak cerita kat anda. Model yang 32 bilion tu boleh jalan dengan penuh relaxnya. Memang anda kalau nak bandingkan, anda dengar kan, okey, 32 bilion ni, dia punya token per second tu adalah dalam 26 lebih. Okey, memanglah benda tu tak laju macam yang model yang kecil 3 bilion tu. Tapi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk model dalam kelas 32 bilion yang boleh run sepenuhnya dalam GPU ni, tanpa payah nak offload keluar kat CPU semua tu, benda tu adalah sangat-sangat usable untuk penggunaan harian. Jadi cerita dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau anda nak faham ni saya just cerita secara kasar nak bagi anda faham kenapa yang saya duk sebut sangat pasal VRAM 32GB, VRAM 32GB ya. Okey, saya cerita dekat anda lah. Model yang QN 2.5 yang 32 bilion parameter tu, yang Q4KM tu, size model ni, file size model tu adalah lebih kurang dekat 20GB. Saya rasa dalam 19 lebih GB macam tu tau. Benda tu, dia punya seluruh file size tu, dia boleh di-load terus
tumpuk masuk dalam dia punya 32GB memori ni. Tu cerita dia. Jadi kalau anda buat matematik kasar, 32GB itu anda sumbat 20, dia ada banyak lagi baki VRAM dalam tu. Baki VRAM tu anda boleh gunakan untuk macam-macam benda, macam KV cache ke. Okey, KV cache apa dia? Key value cache, ataupun anda macam-macam lah. Pendek katanya. Kalau kita nak compare, contohnya kan, anda ada katakanlah GPU yang mana dia punya VRAM tu adalah 12GB, ataupun macam GPU yang standard kita selalu duk jumpa sekarang ni yang 16GB contohnya kan. Anda tak boleh nak load model yang kata 30 bilion ke 32 bilion tadi tu, nak load sepenuhnya dalam tu memang tak boleh. Dia itu cerita dia. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nilai gigabyte VRAM tu dia bukan sekadar orang kata apa benda yang kita kata marketing number tau. Benda tu memang sangat penting. Jadi itu yang saya rasa kenapa benda ni buat yang kata R9700 ni dia sangat menarik. Jadi dia bukan hanya laju untuk nak pakai model-model kecil macam 3 bilion, 7 bilion. Tapi dia pun cukup praktikal kalau anda nak pakai model-model yang besar. Macam contohnya 30 bilion, 30 bilion dan sebagainya. Tadi saya dah cakap dekat anda pasal LLM inference dan sebagainya. Sekarang ni mai saya tunjuk pula dekat anda perbandingan performance apabila anda gunakan benda ni dalam operating system yang berbeza. Okey, sama ada yang Ubuntu yang saya duk pakai, ataupun anda guna dalam Windows secara native, ataupun anda guna WSL2. Okey, jadi untuk test ni, model yang saya gunakan sama juga, saya gunakan yang QN 2.5 yang 7B Q4KM. Okey, spesifik model tu pada tiga tempat yang berbeza. Okey, jadi pada Ubuntu dengan ROCm 7.2 sekali dengan HIP semua tu, saya dapat lebih kurang dalam 100 token per second lebih untuk token generation. Dalam Windows menggunakan WSL2 tu yang saya Windows saya pakai adalah Windows 11. Bila saya boleh gunakan ROCm dalam tu sekali dengan HIP semua tu kan, performance dia turun sikit aja. Kalau nak di-comparekan bila saya duk run dalam Ubuntu, dalam tak sampai 10% performance tu turun. Kita tak nampak pun lah secara kasarnya. Tapi kalau saya gunakan dalam Windows 11 native, maksudnya memang letak dalam Windows betul-betul ni, tak panggil WSL semua tu kan. Bila saya pakai dalam Windows 11, sekali dengan DirectML, performance dia memang akan turun dengan sangat drastik. Saya lebih kurang separuh daripada performance Ubuntu tu. Lepas tu anda kena faham lah kenapa jadi macam tu. Sokongan model yang saya duk pakai DirectML tu pun adalah sangat-sangat terhad. Okey, jadi daripada yang saya duk buat ni, kesimpulan dia adalah sangat simple. Kalau anda nak performance yang paling tip-top bila anda beli benda ni untuk nak buat AI workload, saya sarankan anda untuk pakai Ubuntu. Kalau anda memang terpaksa, ini pendek kata, anda kata saya cuma ada satu komputer saja tuan, saya beli grafik card ni, saya nak buat macam-macam pakai AI, tapi dalam masa yang sama saya tak boleh nak install Ubuntu sebab saya kena pakai Windows. Okey, kalau itu adalah alasan anda, maka anda gunakanlah benda ni dengan WSL2. Itu adalah saya kata option yang best sebab performance dia turun sikit je, tak ada banyak apa. Tapi kalau anda nak guna juga Windows native sekali dengan DirectML untuk nak buat AI yang sangat serius, boleh pakai ke? Ya, boleh pakai. Tapi dia punya performance tu memang anda tak boleh nak compare lah bila run dengan Ubuntu ataupun dalam WSL2 tu. Jadi kalau anda nak tengok number orang nak buat benchmark dan sebagainya, jangan tanyalah, saya dah cerita kat anda siap-siap. Tapi kalau anda nak buat benda-benda yang simple-simple, nak buat testing dan sebagainya, tidak ada masalah. Okey, jadi macam yang saya kata tadi bagi saya, kombinasi yang terbaik untuk benda ni adalah dalam Ubuntu sekali dengan ROCm 7.2. Itu adalah yang by far terbaik punya combination. Seterusnya, kalau tadi saya dah buat LLM inference, sekarang ni kita masuk kepada bahagian nak buat fine tuning. Kenapa saja? Sebab itu adalah salah satu benda yang kita akan guna GPU ni kan. Jadi untuk test ni saya gunakan Llama 3.1, di mana Llama 3.1 dia punya parameter size adalah 8 billion. Itu adalah yang version instruct lah. Itu adalah sebagai dia punya base model. Lepas tu saya buat fine tuning tu, saya gunakan Unsloth dengan configuration LoRa. Okey, kalau anda tak tahu LoRa tu apa, itu adalah low rank adaptation. Okey, jadi pipeline saya ni adalah berasaskan Docker, di mana saya pastikan environment ROCm dengan PyTorch semua konsisten lah, senang nak buat fine tuning tu kan. Okey, satu lagi saya just cerita sikit. Kalau anda tak tahu LoRa tu apa, LoRa tu maksudnya kita tak payah nak train keseluruhan model tu punya weights. Sebaliknya kita hanya train sekumpulan kecil adapter-adapter yang attach pada layer-layer transformer tertentu saja. Dengan bahasa mudah, kalau saya nak kata kan, daripada kalau anda ada satu buku yang tebal, anda tak payah nak rewrite seluruh buku tu. Anda cuma rewrite dekat beberapa muka surat untuk nak buat sedikit perubahan daripada hasil buku tu. Cerita dia macam tu lah. Jadi apa maksud dia? Hasilnya adalah
training proses tu akan jadi lagi ringan dan lebih cepat. Sesuai lah untuk GPU yang 32GB macam yang R9700 ni. Nah, okey. Lepas tu sesuai juga bila saya nak buat testing untuk video ni tau. Alright. Jadi settings yang saya gunakan tu adalah ROCm 7.2 sekali dengan PyTorch 2.9.1 FP16 sekali dengan batch size 1 dengan gradient accumulation 4. Apa itu dia punya setting. Lepas tu dia punya data set tu pula saya gunakan Dolly dengan OpenOkra yang dah di clean up, yang dah dibersihkan lah. Okey. Data set penuh saya tu, dia punya size tu adalah lebih kurang dalam 20,000 baris lebih. Okey, jadi pipeline ni dia berjalan daripada mana? Daripada dia punya pre-flight, maksudnya sampai start daripada awal, sampai data preparation, sampai kepada training, sampai ke comparison report yang nak generate tu, sampailah saya buat GGUF export. Dan last kali ni, saya check dengan model AI yang dah di fine tune tadi tu menggunakan lama CPP. End to end. Jadi apa yang saya boleh katakan dekat anda nah, end to end proses daripada pre-flight sampai sembang dengan model tu. Bila saya pakai R9700 ni dengan ROCm 7.2 dekat dalam Ubuntu, full pipeline LoRa fine tuning tu berjalan dengan sangat smooth, tak payah nak buat workaround dan pelik apa-apa, tak payah nak setting pelik apa-apa, semua benda cantik. Adapter model semua dah di-train, base model semua dah di-merge elok-elok, GGUF dapat export elok-elok, model fine tune tu pun terus boleh pakai dengan lama CPP, dengan orang tepat lama CPP tu, semua okey. Tidak ada sebarang isu. Okey. Tapi anda dengar mesti duduk puji macam-macam. Saya nak cerita dekat anda satu benda. Saya tak akan claim yang performance untuk nak buat fine tuning itu adalah lebih laju kalau kita nak bandingkan dengan GPU yang level-level kelas atasan daripada Nvidia. Dia tak macam tu. Sebab dia sebenarnya banyak benda tau. Dia sangat bergantung contohnya pada konfigurasi anda punya optimization settings, data set. Secara mudahnya banyak faktor lain. Tapi yang penting adalah R9700 ni memang anda boleh gunakan kalau anda memang serius nak buat LoRa fine tuning dalam workflow menggunakan Ubuntu. Memang boleh, tak ada masalah. Okey. Untuk pengetahuan anda nah, saya dah letak full fine tuning tadi tu dalam GitHub repo supaya saya boleh share dengan anda. Jadi anda boleh tengok sendiri. Dia punya command apa, semua output yang actual output semua ada kat sana. Jadi apa yang saya cerita dalam ni ada dekat dalam link tu. Jadi link tu saya dah letak dekat video description ni. Sekarang kita akan bincang satu topik yang sangat best yang orang selalu duk beli benda ni duk pakai. Untuk apa? Untuk nak buat image generation dan juga video generation. Jadi untuk nak buat testing ni saya gunakan Comfy UI dengan ROCm punya backend. Lagi sekali saya memang run dalam Ubuntu lah katanya. Okey, jadi model yang saya gunakan tu, yang AI model yang saya gunakan tu termasuklah yang One 2.2, lepas tu ada LTX2 dan sebagainya. Dan kedua-dua model ni saya cerita dekat anda bila anda dah set up Comfy UI semua tu, anda load dia memang jalan direct, tak payah modification apa. Terus run, supaya macam anda run kat Nvidia, tak ada masalah. Okey, cerita dia macam ni nah. Dalam dunia AI image dan juga video generation ni, orang yang duk buat benda-benda tu semua kan, anda ada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah anda sama ada nak pakai cloud service yang mana anda kena bayar bulan-bulan, ataupun anda nak run benda tu secara lokal. Bila anda nak run benda tu secara lokal, benda yang paling penting adalah dia punya compatibility. Sebab kalau benda tu tak compatible, bila anda nak run benda macam-macam, dia akan keluar macam-macam isu. Okey, kalau software yang anda guna tu kena buat terlalu banyak workaround, workflow anda tu dia akan jadi lambat dan menyusahkan hidup anda. Tu satu. Tapi saya cerita dekat anda, bila saya install yang kata benda ni, letak dalam Ubuntu, bubuhlah semua Comfy UI tu semua, tidak ada sebarang isu. Smooth macam saya install dekat dalam AMD, orang kata bukan AMD, dalam Nvidia punya setup, settle, tak ada masalah apa. Okey, jadi untuk image generation, performance card ni memang kuat betul. Dalam workload yang tertentu yang macam saya ada uji ni kan, performance dia boleh sampai kepada, saya boleh kata macam ni lah, boleh sampai kepada high-end level Nvidia punya GPU tau. Tapi, lagi sekali dalam bahagian ni pun saya akan tekankan kepada anda, testing tu semua dia bergantung juga kepada model apa yang anda pakai, dia punya back-end, workflow yang anda duk buat dalam Comfy UI tu semualah. Okey, tapi kelebihan utama dia bukan hanya pada kelajuan. Kelebihan utama dia adalah lagi sekali saya tekankan pada kali yang 3 juta, dia punya RAM 32GB tu. Okey, jadi dalam Comfy UI, VRAM yang besar akan memberikan anda lebih banyak ruang lah secara mudahnya untuk workflow yang lebih kompleks. Kalau anda tak faham workflow, anda tengok yang dia banyak note semua. Benda tu lah lagi kompleks.
Lepas tu anda boleh load model yang lebih besar. Dan anda boleh, contohnya kalau anda buat gambar, anda boleh buat gambar dengan resolution yang lagi tinggi. Contohnya macam tu. Dan anda boleh cubalah macam katakanlah pipeline yang lagi berat dan sebagainya. Semua benda anda boleh buat. Dan dalam masa yang sama, anda boleh kurangkan masa. Okey, apa maksud kurangkan masa? Bila anda nak tunggu, dia nak load dan sebagainya. Lepas tu anda nak kena unload model, load balik model. Benda tu semua menyusahkan hidup anda. Bila benda ni ada 32 gig, selesai. Okey, itu untuk image generation. Untuk video generation, maksudnya nak buat video dekat dalam local komputer anda ni, VRAM tu dia jadi lagi penting. Kalau anda tak tahu, video model biasanya gunakan memori yang jauh lagi besar berbanding dengan image generation yang biasa. Okay. Jadi, sekiranya anda adalah seorang content creator ataupun visual artist ataupun saya cakap dengan bahasa mudah AI enthusiast lah yang banyak menggunakan Confi UI dan sebagainya, ni, benda ni memang sangat menarik untuk anda. Lagi-lagi kalau anda sanggup gunakan Ubuntu, yang tu memang best. Tu cerita dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, sekarang kita masuk pula kepada bahagian menggunakan benda ni untuk nak buat coding dengan LLM. Okey. Jadi dalam testing ni saya gunakan dua model. Okey, model yang pertama tu saya gunakan DeepSeek Coder V2 Lite. Lepas tu saya gunakan Qwen3 Coder 30B A3B Instruct. Okey, sekiranya anda tak tahu, DeepSeek Coder V2 Lite tu adalah satu model yang bersaiz 16 bilion, tapi dia adalah MOE. Okey, di mana hanya 2.4 bilion parameter sahaja aktif. Lepas tu dia punya context window tu adalah sampai 128,000. Maksudnya 128K lah. Alright, satu lagi benda lah. Kalau anda tak tahu lah, MOE tu bukan maksud Ministry of Education, bukan. MOE tu maksudnya adalah Mixture of Expert. Dalam bahasa mudah layman senang nak faham, apa maksud dia? Maksud dia, bukan semua parameter tu aktif pada satu masa. Jadi kenapa benda ni penting? Dia membantu daripada segi penggunaan compute dan juga memori. Okay, itu adalah untuk DeepSeek. Lepas tu yang Qwen3 Coder 30B Instruct tu, yang A3B Instruct tu, itu pun adalah model MOE. Dia datang dengan 30 lebih bilion parameter total juga. Tapi pada setiap masa tu nah, yang aktif parameter tu hanya dalam 3 bilion lebih sahaja. Okay. Jadi sebab itulah kenapa dia boleh run lebih laju berbanding dengan dense model yang 30 bilion juga. Kalau nak bandingkan dense model dengan MOE model, dua-dua 30 bilion, yang MOE ni laju lagi. Walaupun kalau anda tengok lah, size dia tu besar. Tu cerita dia lah. Okay. Jadi, kedua-dua model ni boleh dimasukkan dalam dia punya 32GB VRAM ni pada quantization Q4. Untuk yang Qwen3 Coder 30B Instruct tu nah, saya buat ujian lah, buat yang coding ni ujian. Token generation dia tu boleh sampai lebih kurang dalam 100 token lebih per second. Itu adalah sangat laju untuk model coding pada saiz 30 bilion tu. Kalau anda nak faham, saya nak cerita dalam bahasa yang sangat mudah faham. Pada kelajuan tersebut nah, anda punya experience untuk buat coding tu secara interaktif tu dia memang rasa responsif tahap gila. Apa maksud dia? Maksudnya kan, bila anda nak suruh dia buat, katakanlah anda nak suruh dia buat code completion ke, anda nak generate function ke, anda nak suruh dia explain code ke, anda nak refactor code ke apa kan. Benda tu bila anda tekan jadi laju betul, cepat betul tau. Dan kalau anda tanya saya, itu adalah sangat-sangat membantu kerja programming harian anda. Kalau anda punya AI local model tu lambat duk tunggu tekan nak buat function pun duk tunggu sampai berapa lama duk ambil masa kan. Serius lah anda kata baik anda buat coding sendiri, betul tak? Tapi benda ni tak, dia memang laju gila. Kelajuan, okey ni saya cakap nah, kelajuan dia kadang-kadang lebih laju daripada saya duk pakai orang kata apa macam Cloud Code dan sebagainya, lebih laju sebab dia duk run local kan. Tapi itu laju nah, jangan dibandingkan dari segi keupayaan, kelajuan macam tu. Okey. Jadi kalau anda tanya saya noh, dengan performance yang macam ni, local coding assistant tu dia akan jadi lebih praktikal. Sebab apa? Kalau lambat, no function. Kalau laju, dia berguna. Kelebihan kita duk buat local coding ni sebab apa? Satunya, benda yang paling penting adalah privacy. Jadi kenapa saya kata privacy ni penting? Bila anda duk buat programming ke apa kan? Kalau anda buat macam saya programming suka-suka, kita tak kisah hantar dekat cloud OpenAI tengok, tak penting. Tapi kalau anda duk gunakan AI untuk nak buat benda-benda yang sulit,
untuk diri anda, untuk syarikat anda, untuk organisasi anda ataupun kementerian anda, kita tak mau kod punya tu semua dihantar kepada cloud service. Itu yang penting. Sebab apa? Sebab kadang dah pernah jadi kes dulu di mana berlaku kebocoran data. Apabila ada satu syarikat yang sangat besar ni, programmer dia pergi pakai AI yang ada dalam cloud tu, pergi hantar kod. Settle. Jadi faham dah? Jadi cerita dia macam ni. Kenapa anda nak guna benda ni? Kenapa anda tak pergi register cloud code dan sebagainya? Jawapan dia adalah mudah. Sekiranya anda sedang bekerja dengan satu benda yang sangat sensitif, ni jawapan dia. Jadi, saya cerita dekat anda, kalau developer tu nak buat satu coding workstation dan sebagainya, benda-benda yang sensitif, yang mana anda tak nak share, lepas tu anda tak nak risau pasal nak bayar token ke API ke apa ke, benda ni adalah sangat berguna kepada anda. Sebab apa? Salah satu performance dia okey, dan yang saya akan ulang sampai 50 juta kali, VRAM dia besar. Jadi anda boleh dapat inference yang elok dan sebagainya. Lepas tu ROCm tu pun semua matang, settle, senang nak buat kerja. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang mari saya tolong rumuskanlah keseluruhan review ni. Bagi saya, Asus Radeon AI Pro R9700 ni adalah GPU AMD yang paling meyakinkan untuk local AI model setakat ni. Mungkin lepas video ni akan keluar model baru dan sebagainya, tak kisahlah. Tapi buat masa sekarang ni, ini adalah antara yang paling best kalau anda nak buat AI local. Okay, benda ni dia bukan sekadar bagus untuk orang kata apa sebagai card workstation AI biasa, tapi dia pendek katanya all-rounder lah. Dan saya akan lagi sekali rumuskan kepada anda, benda ni bukan grafik card untuk main game. Tapi kalau anda dah beli sampai beribu, nak main game, main je lah, tak ada masalah. Okay, kekuatan utama grafik card ni adalah dia punya gabungan 32GB VRAM sekali dengan performance inference yang best untuk model yang kecil sampailah model yang besar 32GB dan sebagainya. Dan dia punya orang kata apa, benda support yang matang untuk ROCm 7.2, semua benda tu penting. Dan saya duk sebut banyak kali tau yang kata GFX 1201, GFX 1201 kan. Saya dah try buat pipeline fine tuning daripada ujung sampai start to end lah, kata end to end. Dia punya tu semua predictable, image generation, video generation semua cantik. VRAM yang 32GB tu memang sangat memudahkan kerja lah. Cerita dia macam tu lah. Okay, itu kelebihan dia. Kelemahan utama kad ni adalah apabila anda nak guna dalam Windows. Dia tak sama, orang kata apa, dia punya level kematangan tu tak macam kita pakai dalam Ubuntu. Kalau anda pakai graphic card Nvidia, contohnya GPU Nvidia untuk nak buat kerja-kerja AI, dalam Ubuntu pun best, dalam Windows pun best. Yang ni saya tidak akan nafikan, dalam Windows memang tak best, tapi dalam Ubuntu memang best betul. Jadi lagi sekali saya cerita dekat anda, kalau anda nak cari satu benda yang performance dia okey pada harga yang munasabah. Keyword dekat sini harga yang munasabah tau. Sebab apa? Benda yang ada 32GB VRAM ni, dia tak ada yang ribu-ribu. Dia biasanya berbelah ribu kalau anda nak cari yang alternatif Nvidia. Jadi sebab tu saya suka sangat benda ni. Sebab harga dia saya dah tengok antara 6 ke 7 ribu macam tu, depending on kedai kan. Jadi sebab tu saya kata, kalau anda nak pakai benda ni, anda nak buat benda AI, beli je lah benda ni, tak ada masalah. Just run dalam Ubuntu sahaja. Boleh lah? Okay, dan lagi sekali saya ceritakan dekat anda, kalau anda nak kena guna juga Windows. Kenapa saya ada ulang benda ni dalam video? Sebab ramai sangat orang duk tanya saya bila saya post benda ni kat dalam Facebook kan. Gunakan WSL2. Okay, seterusnya. Siapa yang patut beli kad ni? Okay, kad ni sesuai kalau anda nak buat satu AI local workstation lah. Itu memang satu. Jadi kalau anda nak run AI model yang mana dia punya size model tu di antara 7 bilion sampai 32 bilion, anda nak buat rack ke? Rack maksudnya anda nak buat chatbot dan sebagainya, contohnya untuk agensi anda ke apa ke? Benda ni sangat berguna. Ataupun anda nak gunakan untuk local coding assistant. Ataupun anda banyak pakai Confi UI. Inilah jawapan dia lah. Okay. Tapi lagi sekali saya ceritakan dekat anda, kalau anda nak beli satu-satu benda untuk semata-mata nak main game, ni bukan dia. Ataupun kalau anda nak buat application yang mana benda tu, application tu, software tu memang kena support kuda semua tu, yang ni bukan dia. Jadi anda mungkin boleh cari kad lain yang lebih baik. Alright. Tapi lagi sekali, sekiranya objektif anda adalah untuk nak buat satu local AI model berasaskan Linux, R9700 ni adalah sangat patut dipertimbangkan. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okay, jadi pada saya kalau orang geng AMD dengar saya boleh kata dekat mereka lah, ini adalah satu permulaan yang sangat baik untuk AMD nak masuk dalam dunia local AI ni.
Alright. Okey, jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sekiranya video ini membantu anda, saya harap anda janganlah lupa untuk nak subscribe kepada channel Pendakwah Teknologi ni kalau anda tak subscribe lagi, dan juga follow lah Pendakwah Teknologi dekat Facebook. Pendek katanya, semua social media yang ada kat dalam internet ni, yang mana yang popular, semua kita orang ada kat sana lah. Jadi saya harap benda ni dapat membantu anda lah sedikit sebanyak lah. Okey, apapun saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada anda kerana sudi menonton video ni daripada mula sampai habis. Lepas tu kalau anda ada sebarang soalan dan sebagainya, anda bolehlah tulis di ruangan komen. Lepas tu, tuan-tuan dan puan sekalian, semua testing, semua benda yang saya duk buat, yang saya duk anda nampak dalam video semua tu, yang dalam biro semua tu kan, apa saja benda yang saya duk buat, benchmark ke apa ke, saya dah share dekat GitHub, semua ada. Semua maklumat tu saya dah letak dekat video description ni, anda boleh tengok. Nah, berdasarkan apa maklumat tu, kalau anda ada sebarang soalan tambahan, anda boleh tulis dekat video description ni ataupun tanya dekat Facebook. InsyaAllah saya akan cuba untuk menjawab soalan-soalan anda. Okay, lagi sekali tuan-tuan dan puan sekalian, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.